Sama itu juga. Berhenti-henti ya. Tak nak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah subuh. Yang mana seperti biasa kita akan teruskan lagi sambungan daripada kitab Tauhid, kitab Sirajul Huda, karangan Syekh Muhammad Zainul Abidin As-Sambawi rahimahullahu taala. Baik, kita sama balik. 7. Baris berapa? Baris berapa? Bawah. Bermula segala orang ahli fitrah. Situ ya. Dah wajib atau ditetapkanlah pada syarat dengan memberi pahala. Situ. Okey. Wajibulah kena baca Arab dulu. Dia tak boleh baca itu. Kalau kita Jawi muka surat 7 baris yang ke-3 beratas. Wajibu. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ويجب على كل مكلف شرعا
ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak dengan memberi pahala atas mengerjakan dia dan disiksa atas meninggalkan dia. Jadi disebut wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Apa maksud pada syarak? Dia nak tafsir. Kalau dalam kitab Arab tu dia tak sebut, tapi dia nak terjemah. Apa dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf tu? Yang ini dengan memberi pahala atas mengerjakan dia perkara itu. Dan disiksa atas ini kerana meninggalkannya. Itu panggil wajib syarak. Wajib syarak ni kalau kita buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kita panggil wajib syarak. Apa yang wajib di atas mukallaf? Dia kata, oleh bahawa mengetahui akan barang yang wajib pada hak Allah. Oleh bahawa mengetahui. Mengetahui dengan mana? Belajar sehingga mengetahui. Mengetahui itu pemberian Allah. Tapi a'lam mengetahui, sebab itu disebut dalam Al-Quran, wa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu tu apa? Wa'lam, hendak mengetahui mana? Ayat tayaqqan. Dengan mana? Hendak yakin oleh kamu. Mana hendak yakin oleh kamu, mengetahui dengan mana yakin. Belajar sehingga yakin, sehingga tahu akan barang yang wajib pada hak Allah. Apa dia pada hak Allah? Yakni pada zat Tuhan kita. Jalla. Hak tu dengan mana? Zat. Yang wajib pada hak Allah. Apa hak Allah? Yang wajib pada zat Allah. Yang wajib pada zat Tuhan kita. Apa maksud Jalla? Dia nak tafsir Jalla. Yakni maha suci. Ia zat Tuhan daripada barang yang tiada layak dengan dia. Itu maksud Jalla. Yakni maha suci. Maha suci ni dia panggil istihalah. Dipanggil hukum istihalah. Maha suci Allah. Maha suci ia zat Tuhan daripada barang, daripada sifat. Barang situ sifat. Daripada sifat yang tiada layak dengan dia. Dengan zat Tuhan tu. Itu maksud kata Jalla. Maha suci zat Allah itu daripada sifat yang tidak layak dengan dia, dengan zat Tuhan kita. Satu. Wa'azza. Wa'azza. Dia terjemah juga satu-satu. Jalla wa'azza. Apa maksud wa'azza? Yakni bersifat Tuhan bersifat dengan barang dengan sifat yang tiada layak dengan dia. Ini sifat. Tadi maha suci, ia daripada sifat perkara yang tidak layak dengan dia. Sama nak lebih kurang je tu. Wa'azaz sifat, yakni Tuhan bersifat dengan barang yang layak. Tadi, Jalla tu, maha suci Allah, zat Allah tu, daripada bersifat dengan tiada layak dengan dia. Yang Azza ni, di sebalik itu, apa dia? Tuhan bersifat dengan perkara yang layak dengan dia. Itu maksud Azza dengan Jalla. Kalau Jalla tu kita kata maha suci. Maha suci zat Allah daripada sifat yang tidak layak dengan dia. Itu Jalla. Asal Jalla ni kebesaran. Tapi dia panggil tafsir makna bagi Jalla.
Kalau azza, kemuliaan asal dia gitu, azza. Kemurahan, kemuliaan. Tapi dengan dia nak tafsir makna, azza tu Tuhan yang bersifat dengan perkara yang layak bagi dia. Lepas tu dia kata apa? Maka tempat kembali makna jalalah itu. Kan jalal tu kan? Tempat kembali makna jalalah. Yang kita panggil jalal tadi tu. Tempat kembali dia kat mana tu? Itu ialah segala sifat salbiah. Kan istihalah kan? Tidak. Kenapa dia kata kembali kepada sifat salbiah? Cuba tengok apa sifat salbiah kita belajar dulu. Apa itu sifat salbiah? Sifat salbiah ialah sifat yang ternafi perkara yang tidak layak bagi Allah. Jadi jalla tadi, jalla tadi tu Maha Suci Allah Ta'ala, zat Tuhan tu daripada perkara yang tidak layak bagi dia. Sebab tu dia kata dia kembali pada sifat salbiah. Jalla tu dia kembali kepada sifat salbiah. Sifat perkara yang tiada layak. Maha Suci Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Kalau sifat salbiah, apa maksud sifat salbiah? Sifat yang ternafi perkara yang tidak layak bagi Allah. Sama ya. Sebab tu dia kata dia kembali pada sifat salbiah. Sifat yang ternafi perkara yang tidak layak bagi Allah. Perkara yang tidak perkara kita ternafinya perkara itu bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Ternafi. Contoh. Sifat kidam. Apa makna kidam? Apa yang ternafi dia? Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Maka tidak itulah dengan panggil permulaan tu adalah panggil perkara yang tidak layak bagi Allah. Permulaan tu. Maka bila kita sebut tidak ada permulaan bagi Allah. Tu. Itulah perkara yang kita panggil apa? Permulaan tu perkara yang tidaklah layak. Maka kita sebut ternafi. Bila sebut ternafi tu apa? Maha suci Allah Ta'ala daripada permulaan. Nampak? Dia nak bagi sama. Kita nak bagi combine dengan tadi. Ya. Istialah. Maha suci. Okey. Azza. Nah, jalalah tu asal dari jalla. Ya. Ternafi perkara yang tidak layak bagi Allah. Maksudnya apa? Sifat salbiah tu dia terkandung di dalam sifat jalla. Nak cerita yang tu. Nampak tak ni? Jadi nak cerita apa? Jalla ni umumnya apa? Jalla tu dia kata iaitu sifat yang dipanggil maha suci. Bila maha suci apa? Perkara tidak boleh ada lah. Itu maha suci. Bila sebut maha suci, apa maksud maha suci? Perkara yang tak boleh ada. Maha suci Allah apa? Tidak boleh ada perkara itu daripada barang daripada sifat yang tiada layak dengan dia. Jadi kita kata sifat salbiah. Contoh kita ambil apa? Sifat kidam. Kidam apa? Kita tak mahu sedia. Sedia tu maklumlah itu terjemahan. Apa yang kita faham daripada kidam? Kita kata apa? Tidak ada permulaan. Tidak ada tu istihalah tu. Tidak ada permulaan. Maha suci Allah daripada ada permulaan. Nampak? Jadi kita sebut Maha suci Allah Ta'ala ada permulaan tu, itu dia masuk dalam sifat jalla. Jadi dia kembali kepada sifat salbiah jalla tu. Ni cantik. Ni satu panggil hikmat lah. Rahsia. Jadi ni terkait satu rahsia. Jalalah. Jalla. Kita sebut. Kita selalu sebut. Allahu Jalla wa Azza. Allahu Azza wa Jalla. Kita sebut Azza wa Jalla kan. Apa maksud Jalla? Apa maksud Azza? Itu makna tersirat tu. Makna yang tersirat daripada Jalla.
Dia kembali kepada sifat salbiah. Nampak? Memang kita terjemah Jalla Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan dan kebesaran. Apa kebesaran? Itu semua orang tahu. Makna terjemah tu semua orang tahu. Jalla. Kebesaran. Kebesaran apa? Lepas tu dia nak bahas hikmat dia. Jalla tu maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat dengan perkara yang tidak layak bagi Allah. Bila dah kita faham itu, itu dia kembali kepada sifat salbiah. Kenapa sifat salbiah? Apa makna sifat salbiah? Sifat salbiah, sifat yang ternafi perkara yang tidak layak bagi Allah. Baik, kalau begitu kita tengok apa makna sifat kidam. Kita kata kidam itu dengan mana tidak ada permulaan. Permulaan tu dikatakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Sebab tu kita apa? Tidak ada permulaan bagi Allah. Dia masuk dalam dalam dia panggil sifat kidam. Begitu juga sifat apa? Baqa' macam tu juga. Baqa' kita panggil kekal. Apa makna kekal? Tidak ada pengakhiran bagi Allah. Baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Apa maksud mukhalafah? Apa makna mukhalafah? Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak sama. Kalau serupa dengan makhluk tu, maha suci Allah. Maha suci Allah itu serupa dengan makhluk. Itu kalau kita ambil apa? Jalla tadi kan. Kalau salbiah sama. Tidak keserupaan Allah itu dengan makhluk. Nampak? Sebab tu dia kata jalla tu kembali pada salbiah. Tu tempat punca dia tu. Tempat asal dia begitu. Okey, itu jalla kan. Baik. Kemudian dia tengok azza pula. Kita dah faham jalla tu, tengok azza pula. Dia kata azza apa tadi? Perkara sifat yang layak bagi Allah. Ni tengok. Dan tempat kembali izzah. Nampak? Dia ambil masdar. Kata terbitan. Kenapa tak cakap azza kan? Macam jalla tadi. Dia punya terbitannya, kata masdar dia, kata terbitannya daripada jalalah. Kalau azam dia izzatun. Izzah. Kemuliaan. Tu. Azza bukan bagaimana? Azza tu kalau kita belajar azza dengan izzah lain. Azza tu dia panggil fi'il. Dia panggil fi'il madhi. Dia panggil past tense. Kalau izzah ni dia panggil kata terbitan. Tu. Asal perkataan tu sama. Dia berbalik kepada nahu lah. Tu. Sama dengan masdar juga. Dia panggil jalla. Jalla tu ambil jalalah. Azza tu ambil izzah. Kata kunci. Kata apa? Kata terbitan, terbit. Tak, past tense ni jalla je. Jalla tu. Okey, baik. Baik. Dia kata, dan tempat kembali sifat, kembali izzah itu, ialah segala sifat subutiyah. Kok ni pula. Apa dia subutiyah? Sifat yang bangsa sungguh. Sifat yang subutiyah. Sifat yang bangsa sungguh. Sifat yang bangsa amrun i'tibari. Benda sungguh. Yang izzah ni kembali pada benda sungguh. Contoh sifat subutiyah, sifat wujud. Sifat wujud tu dipanggil sifat subutiyah. Kita belajar dalam ilmu tauhid. Jadi wujud ni kita kata apa? Ada. Ada apa? Ada Allah. Ada zat Allah. Ada sifat Allah. Jadi ada tu
perkara yang layak bagi Allah. Jadi izzah tadi apa maksud izzah? Sifat yang layak dengan Allah. Jadi ada kita nisbah pada Tuhan. Ada tu ada Allah. Maka dia panggil itu satu sifat izzah. Kemuliaan kita panggil apa? Kita nisbahkan ada itu, sifat ada itu dia panggil sifat subutiyah. Ada Allah. Ada zat Allah. Ada sifat Allah. Ada kemurahan Allah. Maka sifat-sifat kita sebut tu ada kembali kepada Allah semua. Kembali kata sifat tu yang layak bagi Allah. Apa? Wajib Allah Ta'ala ada. Ada zat Allah. Ada sifat Allah. Ada kemurahan Allah. Ada sifat rahmat. Ada sifat apa tu? Asma'ul husna. Itu semua ada tu ni sifat subutiyah. Amrul i'tibari. Sifat yang bahasa sungguh betul. Dia bahasa sungguh benda tu apa? Pekerjaan kita faham dengan akal. Amrul i'tibari. Benda tu tak nak, bila sebutiah ni, perkara tu tidak wujud di luar fikiran akal, tetapi ada di dalam fikiran akal. Itu panggil sifat amrul i'tibari. Sifat yang bahasa sungguh macam ni kita kata. Bulat. Ada tak? Bulat ni nak kata ada ke nak kata sungguh? Sungguh. Bulat ni bukan kita nampak luar fikiran akal. Yang kita tahu kata kita nampak gelas. Tapi kita tahu bulat tu, kita kata sungguh ada sebab kita faham daripada gelas. Sebab tu kita kata bulat tu ada. Bulat tu ada dalam fikiran. Kita kata sungguh. Tapi di luar fikiran benda tu tak ada. Kita pegangkan benda ada. Tak bila sebut kata di luar fikiran akal, tak dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Itu kaedah dia. Dia bukan wujudi. Dia subutiah, benda subut, benda ada. Bukan tak nampak, tak dapat dengan panca indera. Kita benda sungguh. Bukan tak nampak, tak dapat dengan panca indera. Zat Allah ada lah. Zat ada. Kita nak sebut bahan ada tu. Bukan zat. Zat Allah memang confirm ada. Kita ada zat Allah. Ada tu kita faham lah. Sebutiah. Bukan benda zat tu. Zat tu benda wujudi. Bila sebut tak, ada Allah ada apa? Ada zat Allah. Nampak ada, kita nak perkataan ada. Dengan sifat subutiah. Sebab tu dia kata izzah tadi, kembali sifat izzah tu, sebab sifat izzah tadi maksud apa? Dengan makna izzah itu tadi makna dia apa? Bersifat Tuhan bersifat dengan perkara yang layak dengan dia. Ya? Apa yang layak bagi Allah? Ada zat Allah. Itu yang layak bagi Allah. Tu. Baik. Lepas tu dia kata, kenapa kita dahulukan azza pada jalla? Tengok dia kata. Ada ni kata, tak kira lah. Asal sebut ada depan tak kisahlah. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada sifat kudrat, ada sifat iradat, ada sifat kidam, ada semua tu. Semua kita kata semua tu perkara yang layak bagi Allah. Nampak? Ada nampak? Ada sifat kudrat, ada kaunu ta'ala. Jadi ada semua tu je. Sebab tu dia umum. Dia umum. Dia tak tertentu pada sifat salbiahnya. Bukan kita sebut, kita tak cakap yang tu. Dia kata kita kena cakap sifat jalla walalan, sifat tu kembali kepada makna sifat salbiah. Soalan gitu. Subudiah. Maka nampak?
maka adalah mendahulukan jalla atas azza. Baik, kenapa dia dahulukan jalla di atas azza? Kan kita sebut kan? Allahu jalla wa azza. Tapi kita selalu sebut apa? Allah azza wa jalla kan? Tapi ada beza tak? Ada tu. Kenapa disebutkan Allahu jalla wa azza? Kita biasa sebut Allahu azza wa jalla. Biasa sebut kan? Allahu azza wa jalla kita selalu sebut kan? Tapi dalam kitab ni sebut Allah Jalla wa Azza. Dia terbalik. Sebab apa? Bukan saja-saja. Tengok dia kata apa. Dia bahas tu. Maka adalah mendahulukan Jalla di atas Azza. Daripada mendahulukan. Ialah. Daripada. Kita tambah sikit ialah. Adalah mendahulukan Jalla di atas Azza itu ialah daripada mendahulukan bersuci di atas berhias. Ialah kita sucikan Allah dulu. Baru kita sabitkan sifat tu pada yang layak bagi Allah. Kita sucikan dulu. Macam ni lah. Kita ada kereta. Kereta ni, kereta kita kotor. Kita nak berhias, nak bagi cantik, nak bagi cantikkan dulu ke nak buang kotor dulu je? Kita nak berhias dulu ke nak buang kotoran dulu? Basuh dulu, cuci dulu. Dah cuci barulah nak berhias bagi cantik. Ini nak bagi hias, tapi kotor dah ada lagi. Ini bagi nampak nisbah makhluk ni, bukan kata Tuhan. Nak bagi nampak. Dia kadang-kadang kita, kalau sifat Tuhan kita tak nampak tengok sifat makhluk. Kita bagi contoh sifat makhluk tu. Tuhan kita nak kata, kita nak sabitkan sifat yang layak bagi Allah, kita kena sucikan dulu. Maha suci Allah daripada sifat yang tidak layak bagi dia. Bila kita dah istihalah, dah sucikan, baru kita sabitkan sifat tu bagi Allah. Nampak? Kita manusia pun nampak dah. Kita nak berhias, nak pakai cantik-cantik je. Tapi mandilah dulu, mandi dah hilang-hilang bersih tu, baru pakai baju cantik. You nak pakai, tak ada mandi apa. Pakai baju cantik dulu. Macam mana berhias dulu? Kena tak? Tak kena. Macam tu. Kata Allah Ta'ala tu. Dia kena sucikan Allah Ta'ala dulu, baru kita sabitkan hias sifat tu bagi Allah. Sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata apa? Dia kata, maka adalah mendahulukan Jalla di atas Azza. Ialah daripada mendahulukan. Ialah daripada jenis mendahulukan bersuci di atas berhias. Jadi bersuci di sini bandingannya sahaja. Ni bandingannya ni. Buat bandingan. Bersuci daripada perkara yang tidaklah layak bagi Allah. Bila kita dah sucikan, baru kita sabitkan sifat tu bagi Allah. Sifat yang layak bagi Allah Ta'ala pula. Ini dia kata dipanggil nak buat bandingan sahaja. Tak. Dia bukan itu makna. Kita nak dahulu kata kita nak sucikan dulu, baru kita sabitkan sifat Tuhan. Nak sebut kalimah Jalla wa Azza ni bukan masuk sifat mani tu, tak ada, dia tak masuk dah tu. Ya. Kenapa disebut sifat Jalla dulu? Dia nak bahas dalam kitab ni. Kenapa disebut Jalla Azza dulu? Yang layak bagi Allah. Subutiah mana kita sabitkan sifat Tuhan lah. Betul lah. Ya. Subutiah betul.
Ibarat dia gitulah, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Nak senang faham. Bila kita dah sucikan Tuhan, baru kita kata sabitkan Tuhan tu ada. Ada sifat Allah, ada zat Allah kan. Itu maksud dia. Baik. Ni buat contoh. Maka adalah mendahulukan jalla atau azza. Ni buat bandingan sahaja. Ialah daripada jenis mendahulukan bersuci atas berhias. Berhias. Iaitu dengan pakaian. Bukan dengan faham kata, Tuhan ada pakaian. Bukan. Seolah-olah dengan pakaian tu dengan sifat subutiyah lah. Habis. Tu nak bahas kalimah apa tu? Ma yajibu fi hakim maulana jalla wa azza. Habis dah situ. Dia bahas satu-satu ni. Dia bahas satu-satu. Apa tu jalla wa kita, kalau kita dengar terjemahan je kan. Jalla kebesaran, kemuliaan. Tu ya. Tapi tak tahu apa makna tersirat tu, kita tak tahu. Ni makna tersirat dia ni. Tu highlight situ. Jalla wa azza tu je. Tu. Nak sebut yang tu. Qala al-Musani rahimahullah. Dan mengetahui akan barang yang mustahil. Ni mustahil pula. Dan wajib di atas tiap-tiap mukallaf pula. Wajib mengetahui akan barang. Ini barang ni sifat lah. Akan sifat yang mustahil. Kena tahu juga sifat yang mustahil bagi Allah. Apabila kita tahu sifat yang wajib bagi Allah, tak dapat tidak wajib kita mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah. Sebab kalau kita tahu perkara yang wajib saja, tak jelas, tak nyata kata perkara mustahil itu macam mana rupa dia. Asy-syai'u la yattadi'u illa fi muqabilihi. Sesuatu tu tidak nyata, tak jelas, melainkan dengan lawannya. Baru jelas. Orang main bola. Dia tak tahu pasukan mana dia nak lawan. Macam mana? Dia tak jelas. Nak lawan apa kita ni? Esok ni? Tak tahulah lawan mana. Macam ni macam dia nak jelas. Lawan tim ni. Dia dah tahu dah. Bila tahu dia sebut tim ni. Dia jelas. Ni tim ni kuat. Tim ni defender kuat. Contoh nak bagi nampak. Macam ni lah. Kita nak tahu kata laki-laki dia mesti kena tahu perempuan. Bukan boleh tahu laki saja. Sesuatu tu tak nyata, tak jelas, melainkan dengan lawannya. Nampak? Lawan dia beritahu tahu. Macam ni lah orang ibarat dia kalau orang apa, kita jumpa satu isi tu nampak kulit rambutan, kita jumpa apa, kita nampak buah rambutan. Tiba-tiba kita kata, ni buah pulasan ni. Apa dia tak kenal. Dia tak kenal rasa pulasan dengan rasa rambutan tu berbeza. Tapi nak serupa ni. Kena tahu lawannya apa. Nak tahu kata buah rambutan tak rambutan, kena tahu buah pulasan macam mana rasa. Nampak? Itu juga sifat Tuhan. Sifat yang wajib bagi Allah kita kena tahu. Habis sifat mustahil kena tahu juga. Kalau tahu perkara sifat yang wajib saja, takut-takut bila orang tanya pada kita, Tuhan tu lemah. Tuhan tu lemah, aku tak pernah dengar kalimat lemah tu. Boleh jadi sifat Tuhan kot. Dia tak tahu sifat lemah tu. Sedangkan sifat lemah tu sifat yang mustahil. Jadi dia dengan sebab dia tak pernah dengar perkataan lemah, dia hanya dengar perkataan sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil tak pernah dengar. Kalau dia tak belajar sifat mustahil tu, berdosa juga. Takut-takut nanti dinisbahkan lemah tu ada pada Tuhan. Tu. Sebab tu wajib dia kena tahu juga sifat yang mustahil. Tu. Bukan hanya perlu tahu sifat yang wajib sahaja. Baik. Tu je. Dia yang panjang. Nanti bawah tu panjang gitu. Tak habis gitu nanti.
Bukan senang tu, nanti nak dia bahas nanti. Dia kata, dan mengetahui akan barang akan sifat yang mustahil. Satu. Dan barang yang harus ini, dan sifat yang harus ini harus bagi Allah. Okey, baik. Habis itu, dia nak urai. Maka makna perkataan musannif itu. Apa makna perkataan musannif? Wajib tiap-tiap kepala. Nampak kepala dia sebut. Tiap-tiap kepala, tiap-tiap orang. Kenapa sebut kepala, Ustaz? Dia kepala tu satu juzuk daripada anggota seorang. Ni balawah ni. Ni balawah tinggi. Min itlaq kil juz'i wa iradati kulli. Dia sebut kepala. Bina satu seorang lah. Kita pun sebut kepala juga. Bila kita nak makan, satu kepala berapa? Dia kata satu kepala juga. Kenapa dia cakap? Satu orang berapa? Dia tak sebut satu orang. Kalau sebut satu orang, skema sangat ayat orang ni time makan. Bila kita nak order catering kan, bang, satu kepala berapa bang? Cuba cakap betul-betul sikit. Bang, satu orang berapa bang? Mesti orang tengok. Tak erti peribahasa orang ni. Dia pun cakap satu kepala juga. Kita ada peribahasa kita. Sama dengan Arab pun. Tengok. Dia kata, maka makna perkataan musannif itu wajib tiap-tiap kepala. Ini wajib di atas tiap-tiap seorang. Wajib di atas tiap-tiap seorang daripada segala mukallaf. Wajib apa tu? Oleh mengetahui akan Allah Ta'ala. Tambah sikit. Oleh mengetahui akan hukum bagi zat Allah. Mengetahui akan hukum bagi zat Allah Ta'ala dengan syarak. Ini dia nak bahas sifat wajib ni je. Nak bahas bab wajib ni. Jadi kita mengetahui akan Allah Ta'ala, mengetahui akan hukum. Nak mengetahui akan hakikat zat Allah, kita tak boleh mengetahui. Kita mengetahui akan hukum bagi zat Allah. Apa hukum? Ketetapan. Apa hukum bagi zat Allah? Itu wajib kena tahu. Bukan mengetahui akan hakikat zat Allah. Itu tak boleh kita mengetahui. Nabi sebut dah. Tak boleh kita mengetahui akan hakikat zat Allah. Kita mengetahui akan hukum bagi zat Allah. Sebab tu Nabi sebut apa? Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bi al-fikrah. Berfikirlah kamu akan kejadian makhluk. Tapi wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Tak boleh kita mengetahui akan zat Allah. Sebab apa? Fa innahu la tuhitu bi al-fikrah. Kerana sesungguhnya tidak meliputilah oleh kamu tu dengan akal kamu. Akal kita tak sampai, akal kita tak meliputi. Apa maksud tak meliputi? Tak mengetahui akan zat Allah, akan hakikat zat Allah. Tak boleh mengetahui. Nampak? Nabi sebut dah. Border setakat mana? Itu tak boleh nak tahu dah. Cuma kita mengetahui akan hukum sahaja. Hukum bagi zat Allah. Kata wajib ada. Tu ya. Bukan nak tahu realiti hakikat macam mana rupa. Tak. Kita tidak mengetahui akan hakikat zat Allah. Kita belajar tauhid gitu. Mengenal Tuhan ni bukan mengenal akan hakikat zat Allah. Mengenal akan hukum bagi zat Allah. Tu kena tahu. Baik. Wajib mustahil lah. Akan hukum wajib. Wajib mustahil harus. Baik lagi. Qala musannif rahimahullah. Jadi dia kata mengetahui akan hukum bagi zat Allah Ta'ala dengan syarak. Ini dengan sebab hukum syarak. Itu. Dengan syarak ini, dengan sebab hukum syarak. Dengan sebab ketetapan daripada undang-undang Allah. Itu hukum syarak. Dengan sebab ketetapan daripada undang-undang Allah.
Hmm. Tetapi syaratnya ada akal. Yalah. Kita ni nak tahu, nak kata tuntutan kita ni ke atas hukum syarak ke atas kita ni mukallaf ni, kita kena ada akal. Bila tak ada akal macam mana nak belajar? Nak keluar orang gila. Orang gila ada akal ke tak? Tak ada. Sebab tu kata hukum syarak tu terhenti dah tahu hukum syarak tapi dengan sebab mesti kena ada akal. Tengok. Sebab apa? Sebab apa mengetahuikan Allah Ta'ala tu dengan hukum syarak? Kerana diperbuatkan kitabnya. Sebab apa boleh kata wajib mukallaf tu mengetahui akan hukum? Kerana diperbuatkan kitabnya, kitab Matan Sanusi ni atas kaul Asy'ari. Atas pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita belajar kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, dia berlaku di atas kata wajib kita mengetahui hukum bagi zat Allah Ta'ala tu dengan sebab syarak, tetapi syarat dia mesti kena ada akal. Itu di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia tak sama dengan Ahmad Maturidi depan ni. Tak sama. Lagi tak sama. Abu Hasan Al-Asy'ari kata, nak kenal Tuhan tu, mesti dengan sebab hukum syarak tetapi kena ada akal. Mestilah melalui akal. Ni tak sama. Bersalahan bagi Maturidiyah. Imam Abu Mansur Maturidi. Dia kata tak sama. Macam mana tak sama? Yang berkata bahawasanya mengetahui akan Allah. Yang ini mengetahui akan hukum bagi zat Allah tu. Itu sabit dengan akal. Itu tetap dengan akal juga. Dia kata. Tu. Bukan dengan sebab hukum syarak tak. Dengan sabit dengan hukum akal. Imam Abu Mansur kata. Dengan sebab hukum akal. Bukan sebab tuntutan syarak. Melalui akal tu tak. Tapi semata-mata dengan sabit kena ada akal juga. Bukan kata sebagai perantaraan tak. Kena tetap juga ada akal. Dia gini, beza dia tak nampak daripada suruhan daripada syarak tu. Dia terus bersabit akal terus. Tak. Ini sebab pendapat dia. Sebab nak kenal Tuhan kan kena hukum akal kan. Tu. Kita tak, kalau kita kata kalau Abu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tak, sebelum kita nak hukum akal tu, mesti ada tuntutan syarak dulu. Datang tuntutan syarak dulu. Tu beza dia tu. Syarak tapi dengan syarat ada akal. Ini tak. Imam Mas'ud ni tak. Dia kata, sabit dengan akal saja. Tengok. Sabit dengan akal. Dia tak ada sebut syarat dah. Sebab apa tu? Kerana nyatanya Allah. Kerana nyatanya Allah itu bersalahan. Apa bersalahan? Tak sama. Bersalahan ini tak sama segala yang lain daripada hukum yang wajib dengan syarak. Dia kata kalau bab Tuhan ni Imam Abu Mansur Maturidi katalah. Kalau dengan bab Tuhan ni dia kata, dia tak sama dengan hukum syarak yang lain dia kata. Dia tak sama. Segala yang lain daripada hukum wajib tu tak sama. Kalau wajib lain tu tak apa, kita sebut wajib syarak. Tapi bab Tuhan ni kena sebut wajib akal dulu dia kata. Ini kata Imam Abu Mansur Maturidi. Dia kata, bersalahan ini tak sama segala yang lain daripada hukum wajib dengan syarak. Hukum wajib tak sama dengan syarak. Dia kata apa sini? Dia kata, okey, hukum wajib yang lain, syarak apa dia je? Semayang, puasa. Dia kata, mengenal zat Allah tu tak sama. Nak cerita kata special ya. Mengenal zat Allah ni, tak sama kita mengenal hukum yang wajib seperti semayang, puasa tu. Ini lebih lagi. Kita kata hukum akal tu. Nak betul maksud dia je. Kenapa dia kata dengan hukum akal tu? Dengan sabit akal tu.
Sebab dia kata, tengok dia kata, dia kata, kerana nyatanya Allah itu, nyata kepada Allah. Kerana nyatanya Allah bersalahi tak sama segala yang lain daripada hukum wajib. Apa selain daripada hukum wajib lain? Iaitu dengan syarak. Hukum yang wajib dengan apa dia? Hukum yang wajib selain yang syarak lagi selain pada mengenal zat Allah. Puasa, sembahyang, haji, sebagainya lah. Itu wajib juga. Kalau dia kata syarak juga, maksudnya mengenal Allah dengan puasa tu sama lah. Nampak tak? Kalau mengikut Imam Abu Mas, dia tak mau bagi sama. Mengenal Allah tu dia tak sama dengan mengenal hukum yang wajib yang lain seperti sembahyang. Tak sama dia kata. Lebih hadis lagi Allah. Sebab kita mengenal akan hukum zat Allah. Itu maksud dia. Dan kata Mu'tazilah, jadi nak cerita apa? Imam Abu Mansur Maturidi dia kata mengenal zat Allah tu dia tak mengenal zat Allah tu tak sama seperti kita mengenal hukum wajib yang lain, iaitu seperti puasa dan sembahyang. Tak sama dia kata. Nak beza itu je. Sebab mengenal Allah zat Allah tu sabit dengan akal. Itu pendapat Imam Mansur Maturidi. Kalau ikut pendapat Imam Asy'ari tak. Dia kata sama je. Sebab apa? Tengok tadi dia kata, mengenal zat Allah tu itu dengan syarak. Bila sebut dengan syarak apa maksudnya? Sama seperti wajib yang lain. Cuma di sini ni kena ada akal. Tetapi syaratnya ada akal. Nampak tak? Tu dia bagi syarat. Solat akal tu jadi syarat. Kalau Imam Abu Mansur Maturidi dia kata akal tu bukan sebagai syarat, akal tu sebagai tunjang. Dia terbalik. Nampak ni Anda kena perhati tengok. Satu lagi tengok. Ini Mu'tazilah pula. Dan kata Mu'tazilah, bahawa segala hukum itu, ni semua hukum ni. Kita tak sama. Kita tadi beza sikit lah. Mu'tazilah ni, beza ni tak? Mu'tazilah ni tak kira semua. Dia kata hukum itu semata-mata sabit dengan akal. Semua hukum. Tetap. Banyak kali dah saya sebut sabit itu sebenarnya. Sabit ni tetap. Kita bercakap sabit juga. Saya sabitkan awak dengan ni. Sama sabit tetap. Kita bercakap sabit juga. Sabit dalam mahkamah. Cakap sabit kan. Sabit ni kita sandarkan. Faham? Sandarkan pada satu benda. Kita sandarkan hukum akal itu hukum mengenal zat Allah Ta'ala pada akal. Kita sandarkan cakap sabit. Cuma kita dah cakap arak sabit. Sama juga dalam mahkamah pun. Mana ada orang cakap dalam mahkamah? Saya sandarkan kesalahan ini kepada awak. Dia cakap Melayu. Ada cakap? Tak ada. Saya sabitkan kesalahan ini pada Allah. Dia cakap sabit. Dalam mahkamah kan. Dia cakap, saya sandarkan kesalahan ini kepada awak. Hakim cakap Melayu. Dia tak cakap Arab. Kita dah cakap Arab tapi tak tahu Arab tu apa. Bila cakap Melayu, bila dalam mahkamah pandailah cakap, saya sabitkan kesalahan ini pada Allah. Cuba cakap Melayu. Saya sandarkan kesalahan ini kepada Allah. Kepada awak. Kaitan dah, sandarkan. Baik. Dan kata Mu'tazilah, bahawa segala hukum itu, semua hukum. Ni berat Kita dah, kalau Imam Abu Mansur Maturidi, dia beza Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari
segala hukum syarak tu, segala hukum syarak, apa mengetahui Allah Ta'ala tu dengan hukum syarak. Tapi syarat kena ada akal. Imam Abu Mansur Maturidi, dia bezakan sikit. Nak mengenal Allah tu, mestilah sabit dengan hukum akal. Berbeza dengan hukum wajib yang lain. Dia specialnya bila bab aqaid ni dengan akal. Dia gambar syarak ni hukum syarak lah. Bab wajib tu semua hukum syarak. Kalau Mu'tazilah tak, semua dengan hukum akal. Mengenal Allah, berpuasa, semayang, semua dengan hukum akal. Tu beza 3 tu. Kena tahu perbezaannya. Sabit dengan akal hanyalah syarak itu mengkuatkan bagi akal. Oh, dia kata. Mu'tazilah ni kata apa? Syarak ni sebagai penyokong ataupun nak menyokong dengan apa? Penyokong, ibarat penyokong lah. Sebagai nak mengkuatkan hukum akal. Syarak ni. Ini terbalik pula dah. Mu'tazilah. Seolah-olah akal tu dipanggil nombor 1, sumber. Jadi nak menyokong akal ni, nak menguatkan akal ni, kena ada hukum syarak. Ibarat ni gitulah. Tu. Tu Mu'tazilah. Beza Kita bukan dengan hukum akal. Mu'tazilah semua dengan akal, logik akal. Dia nampak dengan akal. Cuma syarat tu sebagai penyokong, sebagai nak mengkuatkan saja. Tu. Nak mengkuatkan hukum akal saja. Maka Mu'tazilah orang sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah ni kata orang sesat. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan kaul yang apa tu? Kaul yang yang dua dahulunya, kata. Bersalahan ini tak sama pendapat yang dua dahulunya. Apa dua dahulu? Asy'ariyah dengan Maturidi. Tak sama. Tetapi sungguh perkata berbeza, sungguh perkata tak sama. Kaul yang mu'tamad. Ni kaul mu'tamad ni. Kita ambil pendapat yang mu'tamad lah. Ialah kaul Asy'ari itu. Pendapat Imam Asy'ari. Apa pendapat Imam Asy'ari? Maksudnya, mengenal akan hukum zat Allah Ta'ala tu, ialah mengenal tu dengan hukum syarak. Sama juga seperti mengenal perkara wajib. Semayang, puasa. Sama. Cuma syarat dia kena ada akal. Tu je. Ambil atas tadi, tiru balik. Maksudnya apa? Dia kata pendapat yang mu'tamad itu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Kenapa? Dia tak sebut tu. Tak kenapa tu kita ambil balik dulu sebab. Sebab pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata nak mengenal hukum zat Allah itu ialah hukum syarak, dengan hukum syarak. Dengan hukum syarak ni wajib kita kena mengenal. Tetapi syarat dia kena ada akal. Seolah-olah akal tu menyokong tu. Kalau tak ada akal, macam mana nak kenal? Macam mana nak kenal zat Allah Ta'ala? Cuma tuntutan tu tuntutan syarak. Tak dapat tidak kita kena kenal Allah Ta'ala. Orang Islam kita ni. Kena belajar. Sampai kenal. Tu wajib syarak. Baik. Maka yang mukallaf itu jikalau daripada jin sekalipun. Kerana bahawasanya segala mereka itu mukallaf seperti segala manusia. Tetapi taklif segala mereka itu daripada permulaan kejadiannya. Berhenti situ dululah.
Sebab dia punya stesen tu jauh nak berhenti tu. Dia perbahasan panjang menarik. Jadi nak cerita ni 3 lah pendapat tu. Nak mengenal Allah Ta'ala tu. Kita mengenal, kalau ikut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, mengenal hukum zat Allah tu ialah dengan hukum syarak, dengan syaratnya ada akal. Kalau pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata tak. Mengenal hukum zat Allah Ta'ala tu dengan hukum akal. Dia berbeza dengan mengenal dengan hukum wajib syarak lain. Seperti semayang tu. Yang lain tu dengan hukum syarak. Dengan Tuhan Allah Ta'ala dengan akal. Kalau Mu'tazilah tak. Semua dengan hukum syarak, dengan mengenal Allah ke, dengan mengenal perkara syarak tu, semua dengan hukum akal. Tapi syarak tu sebagai nak mengkuatkan hukum akal saja tu ya. Itu Mu'tazilah. Tapi pendapat muktamad apa dah? Itulah pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu yang betul. Bukan itu yang pendapat yang dipegangkan. Kalau tak nak pegang, kalau nak pegang Imam Abu Hasan Maturidi boleh. Tak salah. Yang salahnya tak boleh kita pegang pendapat Mu'tazilah, tak boleh. Dia Mu'tazilah semua kena dengan akal semua. Nampak dengan akal. Itu jadi bahaya. Mu'tazilah ni pemikiran dengan akal semua. Kalau nak hukum satu benda dengan akal. Cuma syarat tu sebagai sokongan dia. Payah, bahaya. Zaman sekarang ni banyak. Zaman sekarang ni pok Mu'tazilah tak ada. Tapi pemikiran Mu'tazilah tu ada. Itu bahaya. Dia fikir nampak dengan logik akal dah. Saya rasa tak kena ni dengan akal saya. Jadi Mu'tazilah bahaya. Tu. Habis itu. Nanti kita sambung balik. Nanti sambung situ, tanda situ je. Kemudian kata, maka yang mukallaf itu jikalau daripada jin sekalipun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban barakan fi. وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.